Korang tahu tak sebenarnya hari ni berlaku pembukaan Kota Mekah? Pembukaan Kota Mekah berlaku pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Cerita dia, pembukaan ni disebabkan susulan daripada Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni adalah satu agreement daripada pihak musyrikin dan juga pihak Islam. Antara isi kandungan yang dibuat adalah kedua pihak ni tak boleh saling menyerang. Tak kisah daripada Islam tu sendiri ataupun sekutu Islam ataupun musyrikin dan sekutu musyrikin. Tapi masalahnya musyrikin dah langgar perjanjian tu. Bani Bakar merupakan sekutu orang musyrikin menyerang sekutu Islam iaitu Bani Khaza'ah. Bila dapat tahu je benda tu, Nabi Muhammad sangat marah dan arahkan tentera Islam supaya bersiap sedia. Sepanjang persediaan untuk membuka Kota Mekah ni memang musyrikin tak tahu menahu. Benda ni memang dah diplan oleh Nabi supaya jadi sangat sulit. Maka 10,000 orang tu pun bergerak menuju ke Kota Mekah. Strategi Nabi untuk menawan Kota Mekah adalah dengan membawa 10,000 orang dan masuk daripada 4 penjuru yang berbeza. Pembukaan ni boleh dikatakan tiada pertumpahan darah disebabkan Nabi Muhammad masuk dalam keadaan aman dan cuma ada satu kumpulan je yang berperang. Itu pun bukan berperang yang besar tapi lebih kepada pergaduhan di antara Ikrimah dan juga Khalid bin Al-Walid. Tapi Nabi Muhammad bagi jaminan siapa yang duduk kat rumah sendiri ataupun rumah Abu Sufyan akan selamat. Ni orang Islam sebenarnya bukan nak berperang tapi memang dah rindu nak tengok Kaabah. Nabi Muhammad dikatakan sangat-sangat rindu kepada Mekah, tanah air dia. Bila baginda masuknya, baginda terus hapuskan semua 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah. Baginda juga arahkan Bilal bin Rabah untuk azan di atas Kaabah tu sendiri. Masyarakat Mekah masa tu memang dah cuak gila lah. Apalah yang Nabi Muhammad ni nak buat kepada kita orang. Yelah, dia orang dulu caci Nabi Muhammad, ejek Nabi Muhammad sampai cederakan sahabat-sahabat. Tapi Nabi Muhammad terus maafkan semua orang dan memberi pilihan sama ada nak ikut aku ataupun nak bayar jizyah lah. Disebabkan pembukaan Kota Mekah tu, ramai daripada masyarakat Mekah masuk ke dalam Islam. Antara yang masuk Islam ketika pembukaan Kota Mekah adalah Abu Sufyan. Pembukaan Kota Mekah ni sebenarnya adalah satu titik tolak yang sangat berharga dalam sejarah agama Islam kita, di mana ia terjadi dalam bulan suci ni dan menjadi tonggak kepada penyebaran Islam. Dan sampai ke hari ini Mekah menjadi tanah haram dan tanah suci untuk umat Islam.